Macam mana nak buat katanya? Tak kala kita bangkit daripada sujud dengan tak sengaja. Dengan tak sengaja. Kau mana tak sengaja? Nyanyi mana? Masalah. Bodoh cucu beli ketah. Kita ada sujud. Pum. Kejut bangun tokoh gitu. Situ rupanya. Faham awak macam mana kata dia. Kita duduk dalam rokok nak pindah ke tidak kena dengan kosak. Sengaja kita naik tu. Kita dengan rokok terkejut pasal ni. Bangun. Bangun tu macam mana? Tak ada batas maya. Tapi kena turun semula. Kena turun semula. Tak bertambah rukuk bertambah. Bila bertambah tak batal ke dak. Pada mak kata tambah batal sengaja rokok 2 kali. Asal tak rokok ni. Rokok pula. Batal lah. Dia bangun dengan terkejut. Turun semula. Turun semula pas tengok. Turun semula tu nak tempat ni nak ke mana? Tengok di awal kita rokok tadi. Kita rokok Allahu Akbar. Sujud supaya dah. Tomat nak siap-siap dah. Kejut. Tu turun semula. Sekadar turun semula pak. Bakit. Nak ambil bakit dengan sengaja. Tapi kalau tadi tak ada tomat ni nak terkejut dulu. Mampum. Tu kita turun. Kena tomat ni nak dulu. Bakat semula. Tengok. Nak jadi hati tu duk ingat kosak.